Apa cerita, apa cerita? Assalamualaikum, apa khabar anda semua yang masih lagi menyaksikan saya Pencerita Show hari ini. Selamat datang. Hari ini kita nak bagi tahu kepada anda supaya anda datang tu dengan balik bawa kemenangan. Kemenangan macam menang bola pula. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita nak bagi tahu kepada anda supaya anda tahu ini boleh diterapkan kepada anak mungkin ataupun keluarga yang rasa kalau duduk rumah. Inilah satu kesempatan yang sangat baik. Kita bersama dengan ini dia aktor paling tampan di Brunei, Sulaiman Shah. Wah, Pentagon Sifir. Apa khabar Cik Man? Khabar baik, Alhamdulillah. Imi apa khabar? Baik saya. Kan sekarang ni minggu lepas sebab ada permintaan yang terlalu tinggi, kita bersama dengan Cik Man kata Allah Pentagon Sifir sekejapnya baru nak belajar sikit dah apa. Dia orang dah seronok. Dah seronok nak belajar sifir ni walaupun orang dewasa ke apa, tapi ada trik-trik tertentu, ada kaedah-kaedah tertentu tu yang rasa macam Allah kenapa saya tak guna benda ni waktu sekolah dulu UPSR ke dah. Jadi ada kita tampilkan Cik Man sekali lagi untuk part 2. Part 2 macam filem tu. Yeah. Kalau kat Brunei ni orang panggil Aaron Aziz Brunei. Aaron Aziz Brunei kalau saya dekat London orang panggil Aaron Barber. Aaron Barber sebab gunting rambut. Sebab ada seorang nama kawan Aaron Barber. Okey Cik Man, kita tahu Pentagon Sifir apa yang telah Cik Man lakukan semua sekarang ini membawa nama Malaysia juga, bukan saja di Malaysia tetapi di Indonesia, di Brunei. Jadi ada pengalaman sikit mungkin nak ceritakan kepada penonton kita betapa hebatnya Pentagon Sifir sampai ke Brunei ni. Dengan cerita sampai masuk istana, mungkin boleh kongsikan. Okey Mi. Secaranya kita start dulu 2011 di Brunei Darussalam. Okey. Kita dah berkongsi lebih daripada 200 buah sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita dapat juga jemputan universiti untuk kongsikan tentang apa ni, syoknya matematik lah. Kalau seminar kita kat sana kita panggil Maths is Fun. Maths is Fun, alright. Okey. Seronok lah, seronok nak belajar sampai 200 sekolah tu kan. Lepas tu tahun 2014 hingga 2016 kita dapat jemputan daripada Kementerian Pendidikan Brunei berkongsi modul sifir ni dengan cikgu-cikgu matematik seluruh Brunei. Kita dapat jemputan belajar jugalah. Cikgu-cikgu pun kita kongsikan modul ni supaya cikgu ni dapat apply di sekolah lah. Kenapa cikgu sebelum ni tak terfikir ke Cik Man untuk modul-modul ataupun teknik-teknik yang Cik Man gunakan ni? Kadang-kadang teknik ni dah dikongsi, cuma tak digabungkan jadi satu modul yang lengkap. Okey. Jadi kita cari teknik yang terbaik, kita gabungkan, jadi seronoklah bila dikongsikan. Betul. Yang syoknya tahun 2019 ni. Tahun lepas. Tahun lebih kurang. Okey. Kenapa Cik Man jadi slow motion pula ni? Kita cucu Sultan Brunei. Okey. Pangeran Anak Abdul Hafiz, anak kepada Princess Majidah. Kira anak keempat Sultan Brunei. Okey, sekali lagi Cik Man kena maklumkan sekali sebab tadi Cik Man tiba jadi slow motion. Tak tahulah mungkin teknik metrik ke apa, itu teknik matematik juga jadi teknik metrik. Okey, sekali lagi. Di Istana Brunei jemputan oleh siapa? Tahun 2019 kami dijemput ke Istana Nurul Iman. Jadi maths coach cucu Sultan Brunei iaitu Pangeran Anak Abdul Hafiz, anak kepada Princess Majidah. Kira anak nombor 4 Sultan Brunei. Jadi setiap minggu lah, setiap hari Jumaat dengan hari Ahad kami dijemput masuk ke istana berkongsi ilmu dengan cucu Sultan Brunei. Jadi sambutan ni sampai menggalakkan sampai masuk ke istana. Jadi orang pun tahu sebenarnya matematik ni bukan saja fun, math is fun, tetapi diperlukan kepada semua setiap golongan. Kan? Itu kita rasa macam benda ni secara tidak langsung membuatkan otak kita berfikir kan. Kalau kita kadang-kadang pun contohlah kita live di media sosial IG ke apa ke, kalau kita bersembang kadang-kadang tidak ada benda yang berfikir, itu yang terlalu ramai netizen tu. Dah tak ada nak fikir apa, ada kecamnya, ada fikir cara lain. Sekarang kita fikir Pentagon Sifir. Ini terbaik. Kalau anda yang mungkin nak tahu kecam-kecam belajar Pentagon, mungkin anda tak suka kecam dah. Itu pengalaman sangat menarik. Kebanyakan kita ni terlalu bergantung dengan kalkulator. Kadang kita pergi kedai pun kita malas nak kira. RM1.50 campur 80 sen pun kita serahkan pada cashier kira. Bagi RM10 pun kita malas nak kira berapa duit balik.
Jadi kita tak menggalakkan otak kita bergerak secara aktif dan kreatif. Betul, Tu yang ramai jadi netizen tu. Saya setuju. Pasal apa tau, macam saya sendiri kalau pergi kedai, orang tu dah kira, tapi saya nak kira balik, saya takut dia salah. Rupanya betul salah. Orang kata dia punya peratusan tu yang saya kata yang ni salah tu banyak kali. Saya kata, kira balik lah. Dia kata, saya tu dah suara kira tadi. 80 jam. RM8. Bukan RM8, RM7. Kita dah kira. Itu penting untuk anda. Anak-anak pun tak nak ditipu. Kan? Betul. Lollipop ni, lollipop dia pun RM5 lah. RM5 apa? Lepas tu baru 50 sen. RM5, 50 sen jauh beza. Kan? Okey Cik Man, hari ni apa perkongsian yang sebenarnya kita dapat bertuah bersama dengan Cik Man hari ni live di Bernama TV, dan orang minta nak tengok Cik Man ni. Kalau yang tak sempat tengok live, ada siaran ulangan juga akan disiarkan di kaca televisyen anda juga kan. Kalau tak ada kaca mungkin plasma. Kalau plasma tak ada kan, boleh saksikan juga, boleh tengok Cik Man, dan nanti kita akan kongsikan macam nak kontak Cik Man nak beli Pentagon Cafe ni. Tapi apa yang kaedah ataupun perkongsian Cik Man nak lakukan hari ni untuk nak kongsikan? Okey, part 2 ni kita akan perincikan formula hujan. Sebab hari tu Amy bagi 5 saat je, mana cukup kan? Boleh. Laju. Laju. Nasib baik 5 saat tu dapat juga belajar. Dapat juga. Saya pun menggigil kat tu. Kalau salah tu malu. Jadi insyaAllah hari ni kita akan perincikan formula hujan. Okey, formula hujan ingat kepada penonton-penonton kita, santai-santai di rumah, ini dah yang kata live, walaupun kita berbeza tempat, inilah kita menggunakan kaedah. Kita hari ni menggunakan digital untuk live. Okey. Tengok teknik hujan ingat hujan yang turun bagaikan mutiara, itu lain, ini hujan yang turun bagaikan matematik. Formula hujan. Okey, formula hujan. Okey, formula hujan ni untuk CP11. Contoh 23 darab dengan 11. Okey. Nampak? Nampak. Sini tengah. Okey. Baru nampak. Baru nampak sikit. Okey, 23 kali 11, okey? Okey, teknik hujan macam kita kongsikan sebelum ni. Nombor 3 ni kita letakkan di belakang. Di belakang. Okey. Ada hujan dia jatuh. Belah kanan ni dia jatuh kanan. Dia mengalir, tambah. Okey. Kita letakkan di tengah. Okey, yang depan kita letakkan di depan. Di depan. Okey. Jadi 23 darab 11 jawapannya 253. Jadi kalau kita letak tepi, letak belakang, tengah campur, itu hujan dipanggil. Jadi kita tengok, cek dulu jawapan di kalkulator, betul kita? Betul. Saya cek kalkulator pun lambat. Ini lagi cepat. Okey. Wow. Kita cuba. Formula hujan ni kita boleh congak sebenarnya. Contoh soalan boleh congak. 34 darab 11. Jadi bila kita nak congak, kita tengok je. Nombor depan berapa? 3. Tengah campurkan? 4. Campurkan tengah? 7. Belakang? 4. Jadi 374. Kita boleh congak untuk CP11. Tapi ada soalan mengatakan, bagaimana kalau kita campur lebih daripada 10? Lebih daripada 10? Kita nak letak carry tu kat mana? Yang satu. Betul juga kan? Betul juga kalau macam dia lebih kan? Okey, kalau soalannya 66 kali 11. 66 darab 11. Okey, macam biasa, 6 kita letakkan di belakang. Kanan, okey. 6 tambah 6 kita dapat 12. 12, Satu kali kita letakkan di bawah. Bawah hujan. Ini hujan embun kita panggil. Ke bawah lagi satu embun. Hujan embun dia jatuh. Okey. Turunkan nombor 6, campurkan dengan 1. Kita dapat 726. Okey. Ini kira hujan dia beranak, dia hujan embun kita panggil kan. 6 bawah campur ni 7 jawapan ni. Okey. Kalau soalan lebih 2 digit, soalan 3 digit, 4 digit macam mana nak darab dengan CP11? Okey, kita cuba. Susah tu. Cuba. Okey, contoh soalan 12,345. Amboi. Darab dengan 11.
banyak sangat ni. Ini kalkulator Okey. pun nak kena fikir tu ni. Okey. Okey, kita jawab. Mula-mula nombor 5 ni di belakang. 5 hujan. sama. Okey, bagi kanan. Okey. Kita tambahkan yang pertama. 4 tambah 5. 9. Okey, letakkan di tepi je. Lepas tu tepi kita dia. tambahkan yang ni. 7. 7. Okey. Tambahkan yang 2 tambah 3. 5. 5. Tambahkan 1 tambah 2. 3. 2. 3. Akhir sekali nombor 1 letak di depan. Oh, okey. Kanan kiri mesti hujan, mesti sama. Dia mengalir kat Mesti bawah sama. bukit. Yang lain tu dia tambah. Jadi Kalau macam mana dia 135,000 di 795. Oh. Ini confirm jawapan betul Jawapan betul Boleh tekan kalkulator. Kita orang dah lama tak tekan kalkulator. Itu kena perli orang-orang tu. Nak main kalkulator buang daripada beli kalkulator, baik beli Pentagon Sifir tau. Sebenarnya kalkulator tujuan dia untuk cek jawapan, bukan untuk cari jawapan. Kita yang kita buat. Untuk cek jawapan. Kita perlukan assistant. Kalkulator ni macam assistant lah. Cek betul, sekarang betul. cek betul tak? Dia macam tu. So, Jawapan kalau nampak Cik Man guna kalkulator kena kecam lah. Kena kecap lah. Tak guna dah kalkulator sekarang. Saya gunakan cara Pentagon Sifir. Cara hujan. Okey, jadi Amin nak cuba satu soalan. Boleh. Boleh Boleh. Silakan. Boleh. Hari tu kita belajar 2 digit. Ini dia bagi berpuluh-puluh digit. Ini. Okey, Amin, depan berapa? Okey. Tak nampak kejap. Okey, 2, 5, 1. 2, 5. Satu lagi. Satu. Ni dulu kena Satu tambah. Bukan turun ke? Kejap. Tambah Alamak. 5. Bukan 2, 5, 4 Kejap, saya dah lupa. Kenapa belakang tidak? Okey, 1. Ni kena tambah setiap ruang ni kena tambah. Oh, saya confused lah sebab kita belajar hari tu 2 digit. Kan? Ini Kita 3 belajar digit. Ni 3 digit. Okey. 2, 5, 4, 1. Okey, maksudnya kalau 2 digit 22 contohlah 22 kali 11, 2 kanan 2 kiri, 2 tu campur, betul? Betul. Ini kita belajar 3. Okey. Okey, sekali lagi saya tak buat ini. Malu saya dekat penonton ni, malu saya. Kita malu ni. Apa? Matematik is fun. Sebab tu kita seronok, kita nak belajar lagi. Okey. Depan. Okey, saya bagi 4 depan. Okey. 6. Okey. 5. Okey. 3 belakang. Wow. Nak cakap banyak. Come on. Kita fun balik. Tadi kita dah malu. Kita fun balik. Ini kita panggil revision. Kalau kita tak buat, Cik Man, kita tak tahu tau. Saya sampai lupa tadi. Saya masih ingat yang masa 2 digit je. Okey, ini 3 digit. Jadi untuk darab 11 ni, formula hujan dia boleh guna untuk beberapa digit lah. Tak kisah. Berapa digit? Okey. Formula yang sama. Okey. Alright, Cik Man. Macam biasa, kita pun tak punya banyak masa. Nanti insyaAllah kita akan bersama Cik Man lagi. Tengoklah setiap bulan kita akan orang kata review lagi. Mungkin teknik hujan lagi. Apa yang mungkin boleh diorang dapatkan di Pentagon Sifir di mana? Di Facebook ataupun di IG Cik Man nak dapatkan? Okey, boleh terus ke Facebook kami, Pentagon Maths dekat Facebook, ataupun di website kami, pentagonmaths.com. pentagonmaths.my. Okey, pentagonmaths.my. Ini nampak ni Kak Alijah Sapari. Dia gelakkan saya. Saya salah tadi. Tapi tak apa, math is fun. Kita belajar. Mungkin Puan Alijah boleh tahu pada kawan-kawan, maklum kepada yang mungkin ada anak nak belajar macam mana math ni fun, nak seronok nampak math ni, boleh pergi ke Cik Man punya Facebook. Boleh juga. Cik Man apa punya Facebook? Facebook saya Cik Man, CHEMAN. Itu nama dah ada, senang je. Cik Man dah ada dekat situ. Terima kasih Cik Man bersama dengan kita. Jumpa lagi.
Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Salam. Mulut tak habis